cara nak dismantle sistem wiring 3 phase satu rumah. Okey, ni dalam keadaan load yang masih on. Okey, first kita mesti off semua load dulu. Okey, kita off dulu. Di mana ada load, lampu, kipas. Okey. DOS starter off. Isolator. Switch aircon, water heater. Okey, ni loceng. Okey, kita pergi ke sub DB. Kita kena off bermula daripada MCB dulu. Off RCCB. Lepas tu baru off main switch. Okey, seterusnya pergi ke main DB. Sama juga off MCB dulu. Yang satu-satu ni. Okey, ni MCB triple untuk bekalan 3 phase. Okey, lepas tu off RCCB. Okey, lepas tu off main switch. Okey, dan last sekali kita mesti cabut cut out pada meter TMB. Okey, cut out red, cut out yellow, cut out blue. Okay, dan last sekali sebelum buat kerja-kerja dismantle, paling kurang mesti ada test pen lah. Kita tengok bekalan masih ada lagi tak masuk dalam rumah. Okay, ni incoming dia. Okay, red ada, yellow ada, blue ada. Okay, yang pergi outgoing dia. Okay, tak ada. Okay, tak ada. Tak ada. Okay, pergi ke meter. Lepas tu check juga dalam rumah. Okay, ni tak ada. Tak ada. Tak ada. Check dekat sub DB. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah, jadi boleh mulakan kerja-kerja untuk dismantle. Kenapa kena check? Sebabnya kita risau owner rumah ataupun siapa-siapa, pemilik kediaman ke apa, dia ada buat bypass, curi api, ataupun dia buat sistem yang tak molek, ataupun dia ada pakai solar ke apa. Jadi untuk lebih safety kita mesti check. Kalau ada meter lagi baik, kita boleh check voltage terus. Alright.
Alhamdulillah, kita dah settle, dismantle semua wiring untuk 3-phase punya sistem. Alhamdulillah. Nanti kita cabut IPC ni, dismantle dia punya meter TMB.